Assalamualaikum tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Ni kayu pellet. Kayu pellet yang orang dah tak pakai, buang-buang. Jadi kita gunakan untuk buat sangkaan ayam yang saya bawa balik daripada Kelantan tu lah. Okey. Saya gunakan barang-barang yang terpakai je. Biasalah tuan-tuan, sekarang barang-barang mahal. Kita guna apa yang ada saja. Okey. Okey, sekarang saya nak pecat dia dulu menggunakan pat dan juga tukur lah. Cara kita nak pecat dia, kita kena ketuk kat sini tuan-tuan. Kalau tidak, kalau kita ketuk terus pakai tukur, nanti papan dia pecah. Okay. Pelan-pelan tuan-tuan. Kalau kita ketuk kuat-kuat, papan akan pecah. Jadi kita ketuk pelan-pelan macam ni. Okey. Okey. Pak, cantik. Papan dia tak pecah. Inilah cara kalau kita nak tanggalkan papan pellet ni ya. Okey. Contoh dia macam ni lah. Papan dia tak pecah. Kalau kita ketuk terus macam tu, papan dia akan pecah. Jadi rugilah, rugi. Lagipun tak cantik. Okey. Kita buat pelan-pelan macam ni. Okey. Jadi saya nak pecat dulu semua papan ni. Nanti kita berjumpa video akan datang. Okey? Terbaik. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan. Okey. Ini video sambungan daripada video semalam lah, yang saya kumpulkan kayu pellet yang terpakai untuk membuat sangkar ayam. Mari kita tengok macam mana keadaan anak ayam dalam ni. Okey, alhamdulillah. Okey, inilah rupanya sangkar ayam daripada kayu pellet yang terbuang. Taklah cantik, tapi bolehlah selesa juga anak ayam ni duduk dalam ni. Okey. Dapatlah juga saya membantu mak saya buat tempat anak ayam ni. Okey. Semuanya ada 19 ekor sebenarnya. Ada 6 ekor daripadanya, tu yang besar sikit tu. Tu menetas awal 3 hari daripada yang kecil ni. Yang kecil ni menetas 13-14 hari bulan 6. Yang besar tu awal 3 hari lah. Dia ada 19 ekor. Okey. Harap dia membesar dengan baik lah. Ini baka campur sebenarnya ni. Kalau tuan-tuan tengok video yang lepas, telur ni saya ambil di kampung yang mak saya bela lah. Jadi saya bawa balik kemari dan mak saya besarkan lah anak ayam ni. Ni baka daripada yang kampung ada, daripada Haman Brown pun ada ni. Okey, nampaknya sihat-sihat. InsyaAllah. Harap dia membesar dengan baik lah. Okey. Jom tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan tengok reban ayam mak saya lah. Ni. Ni apa hal pula kau kat luar sekor-sekor ni? Ni mesti tak masuk reban semalam. Okey. Ni. Ni ayam kampung. Yang belakang 2 ekor tu Haman Brown. Yang tadi tu ni Haman Brown. Ni. Okey, jom kita masuk sekejap. Kita tengok bakar apa yang ada. Ni campur tuan-tuan. Ayam telur ada, ayam kacuk kampung ada, ayam kampung pun ada. Ni semua baka campur-campur ni. Tak apalah, untuk makan sendiri tak ada hal. Tengok. Tu. Mengeram. Tu bapa LB. Ni induk ni. Inilah baka LB yang saya kacukkan dengan RIR ni. Besar tuan-tuan. Sihat.
Ni Rahman Brown. Tu Kampung Kacuk. Ni tak tahu tuan. Yang ni tak tahu tuan-tuan. Ni ayam kampung tapi tak tahu baka apa ni. Cantik juga tuan-tuan. Warna apa? Warna hitam bintik-bintik. Tu di hujung sana tu. Di hujung sana tu. Ni ayam botak. Ayam botak ni pun ada seekor je anak dia dalam sangkar reban. Sangkar reban pula. Sangkar yang kecil tadi tu. Seekor je ada anak dia. Inilah dia. Sebuah sedikit kisah kat kampung saya ni. Ayam ni dibela oleh mak saya lah. Okey. Tu ada anak kecil 2 ekor tu. Dah keluar dah pun. Dah keluar dah. Biarlah dia keluar. Sekejap lagi kita bagi makan. Okeylah tuan-tuan. Setakat ni saja video kali ni. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.